Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Emirdin Emir Muhammad Azim melaporkan dari pentas utama Pusat Budaya dan Seni Universiti Utara Malaysia seperti Fiesta Tradisi Milenial yang berlangsung di sini. Hari ini merupakan hari kedua penganjuran yang menampilkan pertandingan Imam Waris, iaitu pertandingan duet tradisional Melayu yang melibatkan penyertaan daripada 13 buah inasis di UUM. Setiap inasis mempersembahkan lagu tradisional Melayu dengan penilaian berdasarkan aspek vokal, persembahan dan penghayatan peserta. Peserta dinilai oleh dua juri berpengalaman dalam bidang muzik dan nyanyian sambil turut disaksikan tetamu jemputan dari UUM dan pihak penganjur. Warga-warga UUM turut berpeluang mengunjungi pelbagai reruai pameran dan jualan yang disediakan sepanjang program berlangsung. Mengenai keunikan penganjuran pada tahun ini, Dinamik Warta mendapatkan pandangan timbalan pengarah Fiesta Tradisi Milenial, Ainun Safia. Saya rasa keunikan dia yang paling utama adalah kita mengubah ataupun rebranding nama pertandingan itu daripada nyanyian duet kepada Imam Waris. Jadi ianya lebih orang kata eksklusif pada pendapat saya. Program turut diserikan dengan persembahan tarian gabus khas daripada KPC Perak serta artis jemputan Damia yang memeriahkan lagi suasana hari kedua Fiesta Tradisi Milenial. Di akhir acara, Inasis YAB mencuri tumpuan apabila diumumkan sebagai penerima dua anugerah utama iaitu anugerah vokal terbaik dan anugerah persembahan terbaik. Saya Emirdin Emir Muhammad Azim melaporkan untuk Dinamik Warta di Universiti Utara Malaysia.